Dalam video sebelum ni kita ada ceritakan beberapa peristiwa yang besar berlaku dalam bulan Rajab. Dan untuk video kali ini kita nak fokuskan khusus untuk satu peristiwa yang sangat penting untuk umat Islam, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj merupakan peristiwa yang Allah hadiahkan kepada baginda Nabi selepas daripada Nabi menempuh tahun-tahun kesedihan baginda Nabi SAW. Isra' bermaksud perjalanan baginda Nabi daripada kota Mekah menuju ke Palestin, iaitu Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa menaiki Burak. Mi'raj pula bermaksud perjalanan baginda Nabi daripada Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Dan semua ini berlaku pada malam 27 Rajab dan ianya berlaku secara nyata, bukan dalam mimpi. Apa yang paling istimewanya Isra' dan Mi'raj ini adalah turunnya perintah kepada kita umat Islam menunaikan solat 5 waktu. Pada asalnya kita perlu menunaikan solat sebanyak 50 waktu. Selepas Rasulullah meminta pengurangan kepada Allah, kita hanya menunaikan solat sebanyak 5 waktu sahaja. Ibadah solat ini juga merupakan ibadah yang istimewa. Sebab apa? Sebab ini adalah satu-satunya ibadah yang directly kita akan dapat perintah daripada Allah, bukan melalui wahyu perantara malaikat. Peristiwa Isra' dan Mi'raj mengajar kita bahawa solat adalah penghubung antara hamba dan penciptanya. Kalau kita rasa hidup berat, jiwa sempit atau hati gelisah, mungkin hubungan kita dengan Allah melalui solat sedang lemah. Sebab itu, solat bukan sekadar kewajipan tapi keperluan. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen dan share video ini kepada semua kenalan-kenalan anda. Dan jangan risau, jumpa saya di slot yang seterusnya, slot Sirah bersama Al-Mu'minin Travel.